Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah dengan kekuatan 1,000 tentera Islam yang perlu berhadapan dengan 3,000 tentera musyrikin Mekah. Kenapa perang ini berlaku? Kerana musyrikin Mekah kalah dalam perang Badar dan mereka ingin membalas dendam atas kekalahan mereka. Dalam sedang sibuk berperang, Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, merancang untuk singa Allah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang juga bapa saudara kandung kepada Rasulullah SAW. Tapi Hindun tak buat sendiri. Hindun memerintahkan Wahsy, seorang hamba yang kita boleh katakan menjadi tangan untuk melakukan kerja dan rancangan Hindun. Ketika sedang sibuk bertempur dalam perang, Hamzah melibas musuh Islam melibas tentera Islam, terdapat satu peluang untuk Wahsy menjalankan perintah ke atasnya. Wahsy terus melemparkan TOMPAK ke arah Hamzah radhiyallahu anhu dan mengenai tubuh beliau, iaitu di bahagian perut, dan menyebabkan perutnya diriwayatkan terburai. Dialah singa di medan laga, perisai utusan penjaga agama. Kerana jasamu benteng musuh bergetar, tangisan utusan terdengar suara. Hamzah radhiyallahu anhu gugur syahid Uhud, dan ketika jasad syuhada Uhud dikumpul dan diuruskan, jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dikafankan dengan kain hitam di bahagian kepala dan daun-daun iskhir di kaki. Tangislah wahai umat manusia, kerana setelah berakhir hayatnya jasad Sayyidina Hamzah dikebumikan dengan cara syuhada, iaitu tidak dimandikan, tidak dirawat luka, dikebumikan bersama darah yang keluar sebagai saksi dan bukti perjuangan beliau membantu agama Islam. Dan tak cukup dengan syahid, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu turut digelar sebagai penghulu syuhada seperti yang dicatat dalam riwayat Al-Tabrani ini. Kepada siapa yang ingin menghayati perjuangan Rasulullah SAW, Hamzah dan juga sahabat-sahabat yang lain boleh sertai umrah Maulid Rasul ini bersama dengan Ustaz Darul Azhar yang akan berlepas pada bulan September ini. Slot masih lagi dibuka, tapi dinasihatkan jangan lambat sebab takut terlepas. Boleh ke Borang Biru di bio kami dan jemput follow kami Kembar Sufah Utara untuk video-video yang lain.